Assalamualaikum. Jadi pada hari ni kami berdua ingin membuat sebut sikit mengenai kantin sekolah. Tapi sebelum tu boleh ke nak minta puan perkenalkan diri masing-masing? Okay, nama saya Hanita. Umur 54 tahun. Baru bekerja 2 tahun dekat kantin. Makcik pula? Makcik Cik Amor binti Kamis. Umur 62 lah. 3 tahun dah kerja kat sini. Mazni Maisa. Mazni Maisa umur 49. 49 dan berapa tahun dah kerja kat sini? 2 tahun. 2 tahun. Okey. Apakah tugas harian puan di kantin sekolah? Tugas saya sebagai bagi saya kena tokek bagi tempat bahagian cikgu, kemas bilik guru, pinggan-pinggan semua seperti inilah bagi guru lah. Lepas tu angkat-angkat makanan guru. Lepas tu tolong kat dapur lah macam apa benda yang kat dapur tu. Lepas tu kami meniaga kat depan. Ya. Bagian Cik Amor. Makcik bahagian dapur, bahagian goreng-goreng kentang, nugget. Ada lagi macam tolong masuk kawan tu kan. Lain tu macam biasalah buat kerja, cuci pinggan. Bahagian lap meja, sapu-sapu, RMT. Bagian RMT. Oh, RMT. Ya. Okay. Nanti kami tanya soalan tambahan pasal RMT. Okey. Lagi? Berapa puan mula bekerja setiap hari? Saya pukul 6 10 minit dah sampai di kantin lah. Makcik sebelum ke 6 di mall ke 6 lah Syarah. Pukul 6, 10 minit. 10 minit juga. Ya. Apa jenis makanan yang biasa dijual di kantin sekolah ini? Ya, yang makanan dijual di sini macam nasi lemak, nasi goreng, mi goreng, kuotiao goreng, bihun goreng. Goreng-goreng, lepas tu nugget. Lepas tu opok sayur je. Chicken chop. Chip small tu kan? Yang tu kan? Macam tu je lah. Ayam goreng. Kadang ada buah. Bagaimana puan memastikan makanan yang dijual bersih dan selamat dimakan? Kami kalau ni kena pastikan dapur kami bersih semualah. Kami pun kena semua cucuk. Pakai kami ada imunisasi cucuk semua. Lepas tu kami kena kusu makanan. Kami kena kusu makanan sijil semua. Baru kami boleh masuk. Okey, ambil kami. Tokek lah hantar kami. Cucuk typhoid kami kena. Kami kena kusu juga makanan. Dia typhoid tu setiap 6 bulan ke? Dia typhoid tu 3 tahun kan? 3 tahun sekali. 3 tahun. Kami ada tarikh dia. Cucuk 3 tahun makcik kan? 3 tahun. Dan masa buat makanan tu kena pakai glove ke? Kalau macam nak untuk pakai glove lah. Kalau nak bahagian mana yang pakai glove kami kena pakai glove lah. Okey. Apakah cabaran utama bekerja di kantin sekolah? Cabaran utama kami kena pakai semua untuk kaki semua macam ni lah. Kami takut lengkap lah. Pasal takut dia air panas ke, minyak panas ke. Kami kena apron semua. Cuma kami tak tutup ni lah. Kalau ni ada kena tutup jugalah. Okey, bagaimana puan menguruskan waktu rehat yang sibuk dengan ramai murid? Kami kena bahagia kerja lah. Bahagian makcik pasal sup. Bahagian saya makcik bahagian nu. Bahagian ayak, belah ayak. Bahagian cikgu lagi ada kat dalam. Kena pandai. Semua kena atok lah. Tokek atok lah. Dari mana puan mendapatkan bekalan bahan mentah untuk memasak? Yang tu kami punya tokek. Kami punya tokek lah. Kadang-kadang mereka macam pergi market. Pukul 4 awal lah. Pergi market. Dia belikan semua. Ayam ada orang hantar. Hari-hari tu? Hari macam tu. Macam 2 hari sekali kan? 2 hari sekali tu bekalan kami. Soalan beli banyak-banyak lah. Grade kantin ni grade apa? Grade apa tu? Kami tak tahu tu. Kalau saya tangkap gambar yang kat situ boleh ke? You tanya topi lah. Dalam ada grade dia. Jap. Lagi? Apakah peraturan yang perlu dipatuhi semasa berniaga di kantin sekolah? Peraturan lah. Satu, kami kena bersih lah. Kami kena ni lah kan. Pakai semualah. Peraturan dia semua kena ni lah lengkap lah. Lepas tu kena sentak semua kena lengkap, kena bersih. Baru kami boleh jual. Pastikan tu makanan tu elok, bersih, jangan diurung nak ditutup.
kan, baru boleh kami ni Baik. kat budak-budak. Jadi itu sahaja yang kami nak tanya. Terima kasih Makcik kerana bagi kerjasama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat. Kalau kami nak try makanan murid